Daki, hang jangan duk buat mereka noh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita kembali pada pagi ini. Apa yang saya cakap tadi, jangan mereka tu apa yang saya nak bagi tahu dekat sini dulu. Mak saya selalu pesan, Daki, hang jangan duk mereka-reka nah. Tu yang mak saya selalu pesan sampai hari ini saya duk ingat. Dulu kecil-kecil saya suka duk mereka-mereka macam-macam permainan, ah, apa dia, game lah, macam-macam lah. Saya suka mereka dengan kawan-kawan. Tapi bila saya fikir-fikir balik hari ni, apa yang mak saya kata tu, mereka-reka tu, saya terdetik untuk bawa satu perkataan tu sehingga hari ini yang terbitlah bernama Reka Flag. Sebenarnya nama Reka Flag ni bukanlah nama awal yang saya bagi dalam dalam branding saya lah. Yang nama awal yang sebenarnya adalah My Reka Design. Baju ni saya bermula dengan staff lama saya. Staff lama saya pun banyak membantu, saudara Firdaus dan saudara Rahim dalam mereka-reka dalam My Reka Design ni. Kemudian apabila My Reka Design ni macam nampak terlalu panjang perkataan, 3 perkataan, My Reka Design, yang membuatkan nak sebut ni agak susah. Kemudian kami cuba dan saya pun cuba berfikir bagaimana nak ringkaskan daripada My Reka Design ni kepada sesuatu yang boleh nampak simple. Kemudian lahirlah Reka Rek yang kedua. Reka Rek ni pula saya bawa hampir 2 tahun juga. Reka Flag dengan membawa produk-produk yang pertama kami, iaitu produk consignment dengan meletakkan di kedai-kedai runcit, farmasi, petrol pump dan sebagainya. Kemudian setelah hampir 2 tahun menggunakan Reka Rek ni, ada sedikit salah faham dan sedikit kesilapan daripada pihak kami berkenaan dengan undang-undang periklanan ni. Kemudian saya terpaksa stop dan rebrand kepada satu jenama baru, iaitu Reka Flag. Dalam branding ni saya belajar sesuatu daripada 3 nama yang saya telah ada pengalaman tadi. Satu cerita berkenaan dengan universiti saya belajar dulu, iaitu UTM. Sebelum nama UTM tu, dulu masa kami belajar tu, saya antara batch yang ketiga. Masa kami tu masih KUTKM. Sekarang ni dah beralih kepada UTM. Nama dah semakin ringkas dan mudah disebut. Masa zaman KUTKM tu, saya balik kampung, saya pergi mana-mana, jumpa dengan orang, ada orang tanya, adik belajar kat mana? Zaki belajar kat mana? Saya belajar dekat KUTKM. Apa tu? Universiti swasta ke, kolej swasta ke, apa? Saya pun kadang-kadang susah nak sebut. Saya cakap lah juga, Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia. Tapi kadang-kadang ada setengah tu, makcik-makcik tu kata, senang sebut macam ni lah adik. Cik sebut Kutikam lah. Kutikam. Saya pun dalam fikiran saya, susahnya nak sebut nama-nama ni. Kenapa KUTKM ni tak ubah nama? Kemudian bila mai fasa sekarang ni baru saya terfikir, perkataan ataupun nama sesuatu perniagaan ke, nama institusi ke, nama apa pun yang kita nak bawa, mesti ringkas, mudah sebut dan mudah bagi orang faham, agar sesuatu yang kita nak bawa tu boleh bagi nilai simple, mudah dan profesional, insyaAllah. Selain daripada itu, apa yang saya belajar masa di UTM dulu, saya khusus sains komputer, software development. Apa yang saya belajar dan saya dapat dalam
dalam membina sesuatu nama atau branding ini adalah berkenaan dengan human computer interaction. Ada satu subjek yang saya belajar dekat UTM dulu, human computer interaction ni dia penting. Dekat sini pensyarah ajar kami pelajar-pelajar berkenaan dengan hubungan manusia dengan komputer dari segi colouring, dari segi design, mesti kena nampak simple, jangan berserabut dan jangan colour overlay lah, macam-macam lah. Yang tu saya belajar. Yang orang multimedia mungkin lebih advance bab ni lah. Saya lebih kepada software development. Kami adalah untuk membina sistem. Membina sistem ni dia kena fikir logik banyak. Kadang-kadang tu sesuatu nama tu kalau boleh tu cadangan lah, nasihat saya, kalau boleh kita nak bina satu perniagaan, satu institusi ke ataupun apa-apalah, nama tu mesti KPI ataupun mudahnya, kalau boleh kita nak create nama, bagi budak ataupun anak-anak kita mudah sebut. Contoh saya duk tanya anak-anak saya kadang-kadang adik sebut Reka Flag. Kadang-kadang anak saya hari tu dia kata Reka Flag. Kalau dia boleh sebut tu, maknanya nama kita tu mudah disebut oleh orang, insya-Allah, dan segenap golongan boleh guna dan praktikal, insya-Allah. Akhir sekali pesan saya pasal nama ni, gunalah nama apa-apa pun, tapi yang dalam fikiran kita kena ingat, yang penting apa yang kita bawa mesti simple dan boleh bagi manfaat kepada orang, ada nilai, nama panjang ke pendek kan, insya-Allah tak ada masalah. Yang penting niat dan apa yang kita boleh beli nilai kepada orang ramai dengan produk ke, dengan pelajaran ke, dengan bisnes ke, ikutlah. Yang penting yang tu ya, insya-Allah. Bila ada niat yang tu, insya-Allah Tuhan akan bagi jalan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reka Flag kekal aktif.